Nama saya Adrian Isayah dari SMK Seraman, kod sekolah YEA 2101. Dalam meniti arus kemodenan ini, kita bukan sahaja haruslah wajib cemerlang dalam akademik, tetapi haruslah mempunyai sasiah yang terpuji dan minda yang sihat. Marilah kita selami dengan lebih mendalam tentang 5 ciri murid yang bersejahtera. Ciri yang pertama ialah beradab. Murid yang beradab mempunyai budi bahasa, berakhlak mulia dan bertanggungjawab dalam tindakan mereka. Dalam lain kata, mereka menghormati guru, rakan dan juga masyarakat. Ciri yang kedua ialah berilmu. Murid yang berilmu haruslah mempunyai pemikiran secara kritis dan kreatif serta mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan seharian, bukan sahaja sekadar menghafal. Ciri yang ketiga ialah berkemahiran. Murid yang berkemahiran menguasai kemahiran praktikal, insaniah serta kemahiran masa depan yang diperlukan untuk menghadapi cabaran dunia pekerjaan. Ciri yang keempat ialah berdaya tahan. Murid yang cekal berdaya tahan dari segi fizikal, mental dan juga emosi mampu menghadapi cabaran tanpa mudah menyerah. Ciri yang terakhir ialah berkeyakinan. Murid yang berkeyakinan akan berani mencuba benda yang baru serta berpegang teguh pada nilai rukun negara. Kesimpulannya, kelima-lima ciri ini haruslah ada pada diri seorang murid agar mampu melahirkan insan yang berguna pada suatu hari nanti. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.